Hamzah join akan masuk itu biasa. Rumours biasa dalam arena media yang begitu canggih ini. Orang buat rumours ni seorang yang datang ni daripada sesiapa yang kita tak tahu, dan bukan dia sebagai seorang yang memandu, tapi datang daripada seorang penumpang. Dia boleh buat, tetapi oleh kerana viral, dia dah jadi trending bahawa Hamzah join akan masuk. Itu biasa. Tapi jawapan yang sepatutnya kita tanya adalah dengan diri orang itu sendiri. Tadi saya dah kata dah, saya masih lagi ada dalam kereta, tapi kereta saya ni belum didaftarkan atas kumpulan mana as a group. Dia hanya saya daftarkan atas diri saya sendiri dan belum masuk dalam kumpulan the fleet yang saya katakan tadi. Bila kita kata fleet itu, apakah mesti saya masuk sebagai ahli UMNO, ataupun saya boleh duduk berdamping dengan UMNO? Itu sesuatu yang berbeza. Jadi soalannya, saya nak maklumkan tidak ada kepastian tentang itu.